So sekarang tengah on the way. Kita nak pergi booking tempat makan dulu. Hai. Saya masuk lagi bila Linda. Cantiknya. Linda pun cantik. Dia pakai purple hari ni. So kita booking table dekat Secret Recipe pakai apps je. And then kita pergi jalan tempat lain lepas tu. Nak pergi mana Ida? Yang Kita nak pergi Masjid Jamek, nak plan pergi Jalan Tar. Saja nak tengok baju raya dekat Muaz. Tolong saya. Bulan. Saya dah lama tak pergi. I think last I went to Jalan Tar 2024. Tahun lepas busy concert guys. Tak sempat nak jalan-jalan, serius. Annyeong. Abah kan macam ni juga. oh, sama lah. Lebih kurang lah. So I dah tak ingat. Sabar. Comelnya bag dia. Love. Pergi beach. So kita orang salah turun stesen. Sepatutnya kita orang turun LRT Bandaraya, tapi kita orang turun dekat LRT Masjid Jamek. So kenalah lalu ikut belakang. Okay, kita orang dekat mana dah? Jalan Tar. Dah lama tak pergi. Itulah lama tak jalan-jalan KL. So kita orang berjalan dah dulu. Came on cam. She's recording, I'm also recording. Kita pun dah lama tak jalan area ni. So bawa lah Linda sekali. Nak cari outfit sebenarnya. Bagaimana? Bukan outfit raya kita nak cari lah. Outfit concert. Tapi berbaju kurung. Macam mana tu? Orang raya dulu. Tengoklah kalau ada baju saya beli. Kita tengok misi ni jadi ketak. Oh. Alright. Bye-bye. Banyaknya jeruk. Bau. Tu. Dah bubu. Bye. Kesian dia panas. Saya dah sedih. Dia nak nangis. Sabar. Make up. Oh, duta dia Zul Arifin. Aaron Aziz. Sorry Jekyll, Muaz dah ambil alih. Oh, kupon. Kalau Aida beli ni kat hari tu pun sama Aida. Ramai. Oh, ada sana. Okay. Salah masuk. Nak 50 je, Wak. Ni okey lah dengan selendang sekali kan, logik lah. Tadi berapa kat luar tadi? RM20 je. Itulah. Eko Central, kita duduk sini dulu diam-diam. Pattern ni macam mana? Panas lah. Bukan. Aida tak sesuai baju-baju ni kebaya, kebarung. Kebarung. Aida tak sesuai. Oh, nanti sama Linda pun tak sesuai. Aida pendek. So I cannot use that kind of baju. Cantik tapi bukan tempat dia. I ada tengok influencer TikTok kot. Dia beli baju dekat Muaz, tapi dia stylekan tu nice gila. Siapa Syairah? Ya kot, I lupa nama dia. Dia beli apa? Muaz, dia beli Dia beli Muaz. Maidin. Pandai dia. Pandai dia style. Ya Allah. Kita orang nak bekon je ni sebenarnya. Satu baris tu makanan. Tak. Kita dah order. Oh ya, betul lah. Kita dah order RM60. Kuih raya, Mak Linda suka kuih suci je. Kuih lain dia tak berminat. Tak boleh minum duit santan. Kat sini murah. Kalau macam ni best memilih. Macamnya sketnya rendah. Mana dia letak? Mana tempat? I rasa sini je tempat skirt-skirt. Murahnya sketnya. Bolehlah nanti shopping sini. Shopping sini, betul.
dia dari solat dah. So tak rushing makan. So kita orang makan dekat Secret Recipe. Dia order pasta. Saya order spaghetti. Now this is the cheesecake. Okay, bye. Habis dah. Habis dah. Thank you dia belanja kita. Thank you. Cantik. Besar. Ada baju raya. Jom. Cantik kalau gambar dengan baju raya. Betul? Salam Idul Fitri. Ambil gambar dulu. Dah nak tengok apa tu? Show. Air kat Air. situ. Cumanya nak ambil gambar kat sini. Malu. Malu. Tak, lupa bawa tripod weh. Ya. Kalau tak senang nak ambil gambar. Bila Linda dah solat maghrib, so kita orang tenang lah sekarang Tenang berjalan-jalan. Dah makan pun dah. Ramai juga time malam. Makan ni. Santai guys. Santai. Dia datang Datanglah Malaysia. 8:30 PM every night. So after that, we just enjoy the rest of the show. And pas kita orang balik, sorry lupa nak buat outro. So sebelum tu, thank you so much for watching this video. Pendek je sebab tak banyak footage sangat. And also, please do subscribe and share this video if you like it. And please do enjoy the scene sebelum video ni berakhir. Bye bye.